Hai semua, hari ini kita belajar mi udon. Masakkan mi udon, cuci dengan air kosong. Buka api, letak minyak, garam, bawang kecil dengan bawang perai. Kita tumiskan kasih wangi. Letakkan cili bean sos 1 sudu, sos tilam. Dan kita letak ayam. Letakkan gula sahaja. Sebab cili bean sos sudah masin, tak boleh letak banyak. Masukkan air bersih. Kalau tak cukup, kita masuk lagi kicap pekat. Kalau semua sudah okey, rasa sudah okey, kita letakkan air pekat. Okey, sudah siap. Sebelum makan, kita kena kacau-kacau nah. Okey. Jangan lupa follow, like and share. Thank you.